Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Bidara. Akan mempersembahkan sebuah petani sketsa petani kemerdekaan kebangkitan nasional. Di sebuah kampung kecil di tanah Melayu, sebetulnya seluruh kampung sedang menggalakkan aktiviti hari seperti tunjuk tanah, mencuci padi, kanak-kanak sedang bermain tapak dan bermain tenteng. Mereka melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tiba-tiba, sahabat dan tentera British datang menyerang kampung kecil itu. Kanak-kanak dan wanita lari berkeliaran. Seorang baciko juga mempertahankan pusuk kampung. Namun mereka tewas kerana pihak British memiliki senjata api. Hei, kamu semua duduk diam-diam. Jangan ada yang bergerak. Kamu sebenarnya apa? Hei orang kampung, kenapa orang sini suka mencari pasal dengan orang British? Orang Melayu sudah pandai melawan ya, sudah berani mengganggu urusan orang British. Apa kamu tidak takut dengan orang British? Jadi sahaja seperti kerbau. Kerbau boleh hidup dengan tangan pada tuannya. Tanah Melayu ini kami yang punya. Kerana bangsa kamu mudah dijajah. Ada orang kamu sendiri yang khianat, bangsa sendiri yang tidak mahu bersepakat. Oleh itu, tanah Melayu ini kami akan rampas. Tangkap mereka semua. Nanti, aduh sakitnya. Kami tak pasti orang yang kamu maksudkan itu. Kamu semua memang biadab. Kamu jangan bermimpi merampas tanah kami ini. Tanah Melayu ini tanah yang aman. Lebih baik kamu semua berambus. Allahu Akbar. Itulah orang Melayu yang memberontak di tanah sendiri. Kami mempertahankan hak kami. Kamu datang ke tanah kami untuk merompak hasil bumi kami. Demi Allah, demi Rasulullah, aku berpijak di bumi Pahang ini di bawah langit Allah yang menjunjung. Kamu dan kamu akan menyaksikan kebangkitan
ketiga, kedatangan British kali kedua. Pada suatu hari di waktu pagi yang indah, ibu kamu sedang menjalankan aktiviti jual beli di kampung. Jalan-jalan, mari jual. Israel datang sekalipun, aku sedia mengharap. Ini kan makhluk lain seperti kau. Siapa kamu? Islam agamaku, Melayu bangsaku. Takkan aku nak berdiam melihat apa yang kau buat kepada tanah airku. Pantang bergerak. Aku dipanggil mati iman. Kamu berani bermain dengan ajal. Dasar Melayu pengecut, mengejar dari belakang, uruskan senjata. Mari kita berlawan. Tiba-tiba. Oh no! Orang Melayu takkan boleh halau orang British kerana bangsa kamu adalah bangsa yang memecah belah. Tidak persatukan lemah. Kamu saling menjatuhi sesama sendiri. Kerana itu, kamu mudah dikata dan dikejar musuh. Banyak British sudah kita kalahkan hari ini. Ini bukti bahawa kita tidak pernah takut untuk mempertahankan tanah air kita. Orang Melayu tidak bergantung dengan adat dan budaya semata-mata, tetapi kita mulia jika berpegang teguh kepada ajaran Islam. Wahai saudaraku, Allah adalah kekuatan kita. Semangat perjuangan kita mesti terus menyala dan jangan sesekali kita tunduk kepada musuh yang cuba mengganggu keamanan negara. Ayo saudaraku, kita akan terus berjuang demi maruah bangsa dan tanah air tercinta. Persidangan pelaku-pelaku pantomim kebangkitan Makilau dari kelas 5 Bintara. Mikael sebagai Makilau, Hafizuddin dan Amna sebagai rakan Makilau, Hafiz
oleh saya